Assalamualaikum. Okay, jadi saya Nazulaika Amirah binti Zulkifli. Okay, saya merupakan kaunselor awak dan awak merupakan klien saya. Boleh saya tahu nama awak apa dan dari kos mana? Okey, nama saya Nadira binti Mahyudin, boleh panggil Nat je. Saya dari Fakulti Sains dan Matematik, saya ambil kos pendidikan fizik dan saya sekarang SEM 2 lah. Okay. Okay, jadi apa tujuan awak datang sini? Tujuan datang sini sebab nak cakap yang macam pasal future nanti, macam kerjaya saya ni. Sebab saya sekarang macam banyak sangat fikir pasal benda ni. Okay. Okay, jadi saya faham yang awak nak cerita pasal tu. Okay, jadi sekarang ni saya nak beritahu dulu lah peranan saya sebagai kaunselor dan peranan awak sebagai klien. Okay, jadi peranan saya sebagai kaunselor, saya dengar apa yang awak luah dan saya akan menyimpan dan tidak ceritakan kepada siapa-siapa lah awak punya cerita tu, sebab kita ada etika kerahsiaan kita untuk setiap apa yang awak cerita atau apa yang awak kongsikan tu hanya antara kita berdua saja tahu. Dan peranan awak sebagai klien adalah untuk bercerita tentang apa yang awak nak cerita tu lah, dan awak boleh luahkan apa yang awak nak cerita tu. Okay, jadi sebelum kita mula, boleh saya tahu yang awak ni anak keberapa dari keberapa dan awak asal mana? Lepas tu family awak kerja apa? Okay. Saya anak yang kelima daripada 6 adik-beradik. Saya ada seorang abang, lepas tu ada lima orang lah perempuan. 3 orang kakak, seorang adik. Adik pun adik perempuan. Okay, lepas tu mak saya memang suri rumah dari dulu lagi. Ayah saya dah bersara dah. Dulu dia kerja sebagai pengurus tabung haji. Lepas tu sekarang dia dah bersara dan dia duduk kat rumah lah. Dia handle sebab dia ada pertanian dia apa semua. Lepas tu apa tadi ya? Saya asal Pahang. Lepas tu itu je lah. Oh, kalau macam sekarang ni kira awak memang duduk dekat Pahang lah? Saya duduk kat Pahang. Kalau macam adik-beradik awak, ada yang dah bekerja ke atau ada yang masih belajar lagi sama macam awak ke? Yang sekarang yang dah bekerja kakak-kakak saya lah semua. Macam yang abang saya dengan anak pertama dengan anak kedua tu dah kahwin dah. Diorang pun duduk dekat Pahang juga. Lepas tu kakak saya diorang lagi tu dia kerja. Diorang seorang kerja logistik, seorang lagi kerja bawah government punya lah, macam office tu. Lepas tu saya yang masih belajar, lepas tu dengan adik saya. Sebab adik saya sekarang form 2. Oh, form 2. Itu dia lelaki ke perempuan? Dia perempuan. Kita orang gap jauh-jauh, adik-beradik. Faham. Kiranya yang tu dia ada cerita tak kat awak macam dia nak jadi apa in future nanti ke? Itu masalahnya sebab adik saya ni dia jenis macam simpan tau. Dia macam dia tak banyak nak borak. Dia tak banyak macam nak bagi tahu. Macam kita orang yang lain ni jenis banyak cakap. So macam kadang-kadang kita orang akan macam cakap lah apa benda tu. Tapi walaupun saya ni jenis banyak cakap pun ada je benda saya macam simpan. Sebab macam tak nak lah bagi tahu kat family. Betul-betul. Okay, jadi basically memang ayah awak memang asal Pahang lah sebab tu duduk Pahang ke macam tu? Dua-dua asal Pahang. Okay. Kalau macam tu, apa yang kan sekarang macam tadi awak cakap awak dari kos fizik kan? Dan macam kita tahu sini memang orang kata apa, ramai yang tahu yang akan sambung ke fizik tu pendidikan lah kiranya kan. Jadi akan sambung tu mungkin akan jadi cikgu. Adakah awak punya memang cita-cita awak nak jadi cikgu ataupun memang terus macam ini memang kehendak awak ataupun awak ikut sebab family awak yang nak ke macam mana? Okay, dia macam ni. Mula dulu sekali saya sebenarnya memang nak jadi macam arkitek benda-benda tu. Tapi sebab macam masuk sekolah, sebab saya pula sekolah menengah SMK ni, dia tak bagi macam tak bagi ambil subjek tambahan. Especially saya yang ambil sains ni, macam saya nak ambil seni, tambahan subjek seni, tapi dia macam tak bagi sebab dia orang takut saya tak boleh carry subjek tambahan tu, sebab subjek tambahan tu kena belajar sendiri. Lepas tu bila gitu saya macam tak apalah. Lepas tu saya ingat macam okay, tak apa, nak cuba sambung bahagian farmasis ke apa kan. Lepas tu tiba-tiba macam time SPM dapat result, lepas tu masuk matrik.
saya berharap dapat sains hayat. Lepas tu turns out dapat sains fizikal. Jadi macam waktu tu saya dah macam, dah tu macam mana nak sambung kan, apa semua. Lepas tu duduklah macam study je lah dalam sains fizikal tu. Lepas tu start dia macam kena apply UPU. Saya macam, macam mana nak masuk, macam nak ni, macam bahagian farmasi tu macam tak berapa nak kena dah. Sebab bio saya dah tak ambil. Lepas tu macam untuk apa ni, macam engineering lagilah saya tak minat. So bila gitu macam fikir tak ada jalan lain dah, kena ambil cikgu lah. Sebab macam macam parents, sebab belah ayah saya banyak mak saudara yang cikgu apa semua. So macam abah sendiri pun macam dia kata macam tak nak cuba jadi cikgu ke apa semua. Tapi macam mula saya tolak. So mula saya fikir dah tak ada jalan lain dah. So macam kenalah pergi. And then bila macam tu sebenarnya ada satu masa kadang-kadang rasa macam patutnya macam bukan ni jalan tu, tapi nak buat macam mana kan. Macam tu. Okay, jadi kalau apa yang saya faham lah bila cakap apa yang awak cerita ni, ada kemungkinan macam ada beberapa reason yang menyebabkan awak sambung bidang fizik ni dekat sinilah. Kiranya yang first sebab matrik pun, sebab kebetulan macam matrik pun dia punya, bila kita nak apply tu dia punya sikit kan, dia punya betul. nak minta degree tu. Jadi kat situ dah kekurangan dia lah kan. Lepas tu lagi satu sebab macam parents awak pun macam menggalakkan, sebab mungkin itu pun the only option yang tinggal untuk kita lah kan. Sebab dah jadi, orang kata apa, cikgu ni orang kata macam dah nampak lah masa depan kan. Faham? Okay, jadi macam dah kiranya sekarang kan kita pun dah SEM 2 kan, tapi awak okey ke belajar fizik ke, macam sebabkan awak macam orang kata apa, tak adalah dipaksa, cumanya tapi mungkin awak macam tak nak awak kena belajar benda tu kan. Buat masa sekarang macam fizik, dia ada certain topik je yang macam kadang-kadang rasa macam tak suka pun topik ni dulu, tapi tak nak kena belajar. Maksud, tapi macam sekarang ni yang buatkan lagi lah macam rasa macam kenapa lah tak tahu dah macam mana nak plan untuk future ni. Sebab macam sekarang kan dah macam banyak yang untuk pemilihan minor, untuk ambil minor kan. Minor tu macam saya ingat sebab saya dari yang sains fizikal dulu, matrik ada ambil sains komputer. Saya fikir okay, major fizik, minor saya nak ambil computer science. Tapi turns out computer science dia hanya buka untuk maths je. Dekat situ dah macam tak kenal, lepas tu nak ambil apa lagi. Lepas tu yang adanya untuk macam fizik macam ada maths semua, tapi macam maths tu bukanlah benda yang macam minat sangat. Sebab waktu SEM 1 pun fizik ni ada satu subjek, ada satu topik tu dia maths punya. Yang tu nak dapat rendah lah. Yang tu je yang macam dapat rendah, yang lain okey je. So macam benda tu pasal macam bila macam tu rasa macam takkanlah minor nak ambil maths. And bila fikir balik, nanti dah kalau jadi cikgu macam takkan ada rasa langsung nak tu. And macam rasa macam nanti silap-silap student pun akan macam tak faham apa yang kita nak explain apa semua. So macam benda tu macam, sebab net ni macam net overthinking. So macam banyak sangat fikir. Sebab tu macam kadang-kadang macam kakak sendiri apa yang dia orang semua kata macam kenapa macam nak fikir panjang sangat kan. Macam cuba fikir ni dulu, buat masa sekarang dulu. Yang tu semua biar dulu. And net ni jenis macam terikat pada benda yang lepas. Jadi macam takut macam fail, takut tu apa semua. So macam rasa macam okay, aku tak nak dah pergi kat situ. Kalau pergi balik rasanya macam memang akan down balik. Kiranya macam betul lah, sebab course fizik kan macam kena ambil minor semua kan. Jadi sekarang ni minor untuk fizik yang sekarang nak ambil apa? Ke tak ambil lagi ke tak pilih lagi? Sekarang macam nak fikir sama ada kimia dengan maths lah. Tapi tu pun masih macam berbelah bagi lagi lah. Sebab dua benda tu macam tak rasa macam boleh go sangat. Faham. Okay, tapi macam contohlah kan, kalau memang betul-betul tinggal kimia dengan maths tu, adakah macam Nat memang akan, orang kata apa, memang tak nak akan ambil maths juga ke, ataupun akan pilih juga kimia ke, ataupun rasa macam macam tak boleh juga ke, macam mana? Nak rasa nak akan macam ambil je. And kalau antara dua tu nak akan ambil maths lah. Nak akan ambil maths, tapi macam nak akan macam jadi takut lah setiap masa macam, sebab rasa macam study tak cukup apa semua, sebab tak nak fail. Sebab Nat dulu pernah macam fail macam
sebenarnya benda tu tak teruk pun, tapi sebab disebabkan net fail tu macam orang lain jadi macam dah tak percaya, orang lain macam alah macam dia macam tak, dia orang dah tak tengok dah apa yang achievement yang Nat ada. So bila gitu Nat macam okay, Nat kena balik tu untuk supaya Nat macam keep meningkat. So orang lain akan pandang. Macam tu. Okay, tapi so far macam Nat rasa kalau lah Nat betul-betul akan ambil mat tu, Nat boleh carry. Nat rasa lah macam Nat boleh carry, tapi memang akan ada banyak lah benda akan fikir apa semua. Sebab tak minat And mungkin akan ada banyak juga masa yang macam akan burn out. Akan macam itulah, macam habis semua emosi semua ada macam tu. Betul. Kalau macam tu mesti orang kata apa, sebab nak katakan sebab daripada yang masa lalu, sebab kita pun payah nak, orang kata apa, dari masa lalu tu menyebabkan kita takut mungkin orang tak akan pandang dah kalau kita dapat macam contohlah kita try mat, tiba-tiba masa kita try mat tu sebab kita baru kan, lagi kita tak minat pula, takut lagi mat dengan degree, dengan unit, dengan metrik, dengan sekolah menengah semua lain-lain kan. Jadi macam kita boleh nak expect benda tu kita boleh buat sama ataupun lain ke. Jadi kalau macam contohlah parents Nat ada macam suruh Nat pilih antara mat atau kimia, ataupun macam diorang still nak Nat parents atau family lah macam nak Nat pilih je mat daripada kimia, ataupun diorang macam nak just pilih sendiri. Diorang macam lebih pada macam nak suruh Nat pilih sendiri. Sebab diorang biasanya diorang macam, sebab diorang rasa macam okay, sebab Nat ni macam dalam adik-adik ni Nat je yang ambil sains tulen. Lepas tu macam diorang macam, lepas tu Nat pula dapat result macam okay lah kiranya. Lepas tu dapat masuk matrik. Lepas tu dapat macam masuk degree, macam degree ni masuk dalam macam umur macam muda lagi lah. So macam diorang rasa macam tak apa, kalau macam tu buat je yang terbaik macam tu. Diorang akan just tengok hasil macam tu. So macam pilihan semua atas Nat. Sebab macam diorang tak nak paksa. Tapi sebenarnya bila diorang tak nak paksa ni, kadang-kadang diorang macam akan macam tanyalah macam jadi ke tak apa semua. Jadi macam kadang-kadang rasa macam macam takut macam buat diorang jadi macam kecewa. Expectation Betul? Faham. Okay lah. So macam kalau macam pilihan Nat, kalau betul-betul lah Nat rasa nak ambil mat kan, sebab kimia pun orang kata degree ni lagi dalam daripada matrik tu kan. Jadi macam kita pun tak boleh nak expect macam mana, sebab dua-dua susah kan. Sebab faham je sains ni macam aliran dia agak macam kalau orang yang kalau orang sambung memang orang yang tough lah. Jadi kalau mat tu mungkin Nat boleh cuba, apa orang kata, kalau macam kenal sini-sini ke, try lah tanya nanti macam macam mana belajar untuk ambil minor. Mungkin dia orang boleh sikit-sikit macam share note ke apa. Mungkin dari situ Nat boleh revise. Nat ada macam kenal sini-sini ke yang ambil minor mat ke macam mana? Nat macam tak ada sangat kenal sini-sini yang ambil maths. Tapi macam Nat, roommate Nat ada ambil maths. Lepas tu macam adalah macam kat fizik ni ada yang ambil minor fizik tapi dia major maths. Lepas tu adalah tanya macam diorang kata macam okay je apa semua, sebab macam buat calculation apa semua. Masa cuba macam Nat ni benda kadang-kadang biasanya macam topik yang macam orang lain kata senang, Nat rasa susah. Nat macam tak berapa nak faham, tak boleh nak catch up. So macam bila gitu, lepas tu macam dengan tengok macam roommate Nat yang ni pula dia jenis memang study je macam tu. So dengan dia pula ambil subjek maths, rasa macam takut tau tak tengok macam tu. Macam tu lah. Faham. Kiranya tapi so far macam Nat lagi, kalau Nat tertarik pada mat lah kan daripada kimia. Macam kimia tu tak pandang lah kan. Ya betul-betul. Faham. Semoga apa orang kata Nat boleh lah dapat macam. Tapi korang punya minor ni kiranya nanti masa pendaftaran khusus lah tu ke bila? Rasanya sebab pra-pendaftaran lain, lepas tu nanti tarikh minor pun lain. Dia akan buka nanti. Faham. Sebab
Kalau saya first time dengar pasal minor ni. Jadi macam apa kata macam tertarik lah dengar pasal minor. Cuba kalau nak cerita macam mana minor ni. Mungkin subjek minor ni akan digunakan masa korang jadi cikgu nanti ke macam mana? Okay, minor ni sebab macam kita orang ambil yang macam subjek yang betul-betul khusus. Kita orang ambil major macam fizik, sains, macam kimia semua dengan macam pendidikan betul. Jadi bila ada pendidikan ni kita orang kena wajib ambil minor. Minor ni macam dia ibarat macam peluang untuk kita orang dapat jadi cikgu lagi. Sebab contohlah macam SPP, macam nanti kita akan interview SPP kan. Contoh nak ambil minor maths. Lepas tu contoh sebenarnya kota untuk guru fizik untuk nak posting dah penuh. Tapi maths ada lagi. So dia boleh je letak net. So macam net mungkin akan posting jadi cikgu maths. Tapi at the same time macam net boleh je nanti contoh macam kat sekolah tu tiba-tiba cikgu fizik tak ada, net boleh ganti juga. Sebab net ada major fizik. Macam tu. So macam minor tu dia tolong lah untuk nak posting apa semua. So ibarat kita orang ada dua pilihan. And itu pun salah satu sebab net macam tak nak ambil kimia. Sebab kimia dengan fizik kan elektif. So macam jadi macam agak macam sebab dua-dua elektif. Sebab kalau maths, kalau contoh nak ambil maths dengan fizik, maths tu kan dia ada dari form 1 sampai form 3, lepas tu ada form 4, form 5. So mungkin macam net boleh jadi macam jadi cikgu yang macam form 1, form 3 menengah rendah nak ajar maths, lepas tu menengah atas nak ajar fizik. Macam tu. Betul juga kan? Sesuai juga sebab macam kalau maths menengah rendah tu boleh, orang kata apa, boleh di assume macam mudah sikit lah betul, kan. Betul. Cuma nak mengajar tu insya-Allah lah mudah kan. Kita nak belajar ni. Faham? Cumanya nak ada ke macam try belik-belik tengok note-note mat ke rumit punya kan sebab nak kata rumit kan apa orang kata ambil course mat kan. Ada tak macam try tengok ke macam nak orang kata nak bagi ada sedikit rasa suka kepada mat tu. Nak ada tengok tapi macam dia adalah macam cakap tapi macam yang dia tunjuk tu bahagian macam calculus semua tu dia adalah tunjuk yang macam adalah serta-serta tu macam banyak lah juga ada formula yang kena hafal. Sebab dia kata macam kalau fizik kan dia ada bagi formula. Kalau dalam exam ke apa. Macam maths ni dia tak ada sediakan formula. Jadi macam nak tak nak kena hafal. And dia pun ada tunjuk lah ada certain benda memang lain daripada kita belajar kat matrik. Dia macam takut lah juga tapi dia pun macam ada je macam courage net lah macam tak apa, boleh je sebenarnya, dia macam senang je and banyak macam kemudahan dalam YouTube apa semua sebab kan macam sekarang degree macam dia dah sama level dengan macam U lain kan kat luar negara apa semua, kita boleh je tengok syllabus diorang apa semua. So Nat macam pernah tak macam terlintas nak tengok YouTube Mac ke apa ke just macam tiba terlalu FYP TikTok ke apa macam oh macam ni rupanya Mac kat degree ke Nat macam tak apalah tak nak fikir lagi sekarang macam tu. Sekarang Nat tak ada worry macam tengok macam tak apalah biar dululah macam sebab masih lagi macam tak tahu lagi betul ke tak ni. Faham. Mungkin Nat nanti try boleh apa orang kata istikharah kan sebab kadang-kadang kita rasa apa yang kita rasa tu mungkin Allah boleh tolong kan. Tak apa-apa pun keputusan Nat semoga Nat boleh membuat keputusan betul untuk ambil minor nanti sebab benda ni pun untuk future kan. InsyaAllah Nat boleh sebab kira bagi saya apa orang kata apa course fizik ni pun kira dah orang kata tough dah. Jadi macam sebab fizik pun ada kira-kira juga kan. Nat pun ada kira-kira. So InsyaAllah saya rasa Nat boleh nak kalau nak sambung pada mat. Cumanya mungkin memerlukan orang kata apa support system lah untuk orang nak encourage Nat sambung minor mat kan. Betul-betul. Dia pun sebab kebetulan roommate Nat pun ada sambung mat kan. Jadi macam mungkin Nat boleh cuba macam suruh dia macam apa bagi kata-kata positif supaya apa orang kata nak menarik minat Nat untuk sambung minor mat. Okay, so kalau kata-kata terakhir sebelum orang kata apa macam apa harapan Nat sebelum betul-betul Nat memilih minor subjek minor untuk ni. Nak je harap macam kalau nak ambil minor maths ni Nat macam boleh faham konsep tu dan Nat macam sebab Nat selalu macam fikir kalau Nat nak betul-betul jadi cikgu
Nak macam kena betul-betul pandai nak explain dekat murid. Sebab dalam maths pula biasanya student pun tak suka maths kan. Lepas tu sebab macam Nat sendiri pun dulu macam kalau macam ada yang cikgu yang macam dia explain macam tak berapa nak faham, Nat terus jadi tak suka. Nat tak nak macam tu. Nat tak nak macam student jadi macam rasa macam cikgu ni macam tak best lah tu semua. Nat nak macam diorang at least diorang boleh macam minta tolong Nat ajar and diorang macam rasa macam oh cikgu ni okey lah explain apa semua. So Nat harap macam kalau Nat ambil yang ni Nat still boleh explain dengan baik. So macam nanti okey lah future apa semua. Okay. Okay, so untuk kerjaya tu kan macam kan sekarang ni Nat sambung dalam bidang fizik. Lepas tu macam insyaAllah kemungkinan macam nak sambung minor math. Adakah macam Nat ada buat research ke ataupun cubalah macam dia bukanlah research sangat pun, macam kalau jadi cikgu fizik dengan cikgu math ni dia ada tally tak, macam orang kata apa, Ada kalau kaitan. macam ada kaitan tak? Nak ada juga macam tengok sebab macam fizik kan kita kan sebab sis yang tu major jadi major tu kita orang dah tengok lah topik-topik yang kita orang akan belajar sampai SEM 8 nanti. Sampai LM apa semua tu. So macam apa yang nak tengok fizik ni buat masa sekarang nak macam waktu SEM 1, SEM 2 ni dia lebih kepada benda macam yang biasanya macam dekat matrik lah tapi dia lagi mendalam. Tapi macam nanti akan adalah macam pasal topik-topik yang macam ada berkaitan juga dengan macam kehidupan harian, macam apa ni, macam mana fizik tu boleh macam aplikasikan dekat kehidupan seharian kita. Macam daripada ni sebenarnya ada je fizik, ada kegunaan fizik tu tapi macam kita tak tahu. Kita akan belajar benda tu. Lepas tu macam adalah subjek baru yang fizik ada masukkan sebab sekarang macam silibus sekarang kalau macam Nak ada tengok lah silibus form 5 ada satu tajuk fizik ni, kuantum fizik ni macam dia baru masuk dalam form 5. Jadi macam cikgu-cikgu yang sekarang ni macam sebab benda tu diorang pun belajar juga dulu tapi macam dah tinggal lama kan. Jadi macam ada yang dalam konsep dalam buku tu pun macam ada salah. Jadi that's why kita orang dalam major fizik ni ada dia keluar, ada tambah satu subjek baru yang kuantum tu untuk kita orang betul-betul faham konsep tu, untuk kita orang betulkan dalam buku teks yang dalam form 5 tu. Lepas tu kalau macam maths Nak tengok sebab Nak dah tengok yang minor punya tu dia ada tunjuk lah ada berapa topik yang kita orang akan belajar. Lepas tu topik-topik yang kita orang akan belajar tu macam Nak adalah macam tengok apa yang isi yang dalam topik tu. Macam adalah ada vektor, ada algebra, semua benda tu. So benda-benda yang macam susah jugalah tapi macam lepas tu macam kawan Nat pun dia macam kata tapi okey je Nat apa semua. Macam dia macam dia encourage Nat lah untuk macam boleh je, jangan risaulah, boleh ni apa semua. So Nat pun macam ada tengok lah and dan bila Nat fikir balik macam tally je, macam berkait je maths dengan fizik ni sebab kadang-kadang daripada maths ni kan, maths kan calculation, fizik pun ada calculation. Tapi macam fizik ni kadang-kadang ada certain soalan yang macam budak boleh jawab kalau guna cara maths pun boleh dapat juga jawapan. Dia macam boleh sama ada guna formula ataupun guna cara maths. So begitu Nak rasa macam okey kot sebab macam so nanti maybe Nak kalau jadi cikgu Nak boleh macam explain dua cara yang macam tapi biasanya yang maths ni biasanya budak-budak yang betul-betul fikir memang tinggi lah apa semua. Tapi at least Nak boleh share dekat dia orang apa semua. Okay, jadi macam contohlah kalau kan kita akan ambil minor math kan macam Nak kata kan. Tapi orang kata macam kalau kita duduk dekat UPSI maybe kita akan tak pastilah tapi orang kata majoritinya kita akan sambung ke sekolah menengah, di posting sekolah menengah kan. Tapi kalau macam di posting ke sekolah rendah ada je possibility tu. Cumanya kalau Nat okey untuk macam untuk mengajar math tu lah, sekolah menengah ke sekolah rendah? Nak sebenarnya Nak lagi prefer sekolah menengah. Sebab Nak rasa macam bila sekolah menengah ni macam budak-budak macam dah besar semua. Nak rasa macam Nak boleh relate lah, Nak macam Nak faham dia orang dan Nak rasa macam Nak boleh rapat dengan dia orang. Kalau macam budak-budak kecil ni Nak okey je dengan budak-budak kecil sebab macam abang kakak Nak kan ada anak dah kan apa semua. Nak okey je dengan dia orang. Tapi kadang-kadang Nak rasa macam
ada certain benda macam mungkin susah untuk nak Ajar diorang explain kat diorang sebab yelah budak-budak kena guna cara lain. macam menyampaikan pengajaran tu macam lain sikit. So jadi Nek macam tak reti macam mana nak buat benda tu. Macam kakak Nek yang Ashikin tu dia kan kerja government tapi dia ada ambil macam dia sambung open university untuk ambil pendidikan. Dan dia hari tu dia dah intern dah, dia pergi intern buat dia ambil sekolah rendah sebab yang Ashikin tu dia okey buat sekolah rendah. Macam Nat tak okey sekolah rendah, nak okey sekolah menengah. Sebab bila sekolah menengah ni macam cikgu budak-budak pun macam rasa macam kita ni macam member kan. So macam kita pun macam okey tak apa semua. And Nat rasa macam bila remaja ni diorang time tu diorang dah start develop macam emosi diorang apa semua, dan Nat rasa macam benda tu nak macam tolonglah diorang untuk macam bagi motivation kat diorang apa semua. Sebab time tu diorang akan macam rasa diorang perlukan sangat emotion tu apa semua. Diorang macam motivasi tu diorang sangat perlulah. Jadi bila macam tu Nat rasa macam Nat lagi okey sekolah menengah lah. Setuju juga sebab macam budak-budak kan dia lain orang kata lain tahap lain. Ni kan lagi kalau dapat pula yang tak satu kan. Kalau betul. dia satu darjah 2 uish. Cabar juga nak ngajar mat tu kan. Cuma kita kena fikir cara kreatif lah. Cuma kalau macam kalau Nat boleh berpeluang jadi cikgu fizik ataupun cikgu mat yang nak lah macam kalau Nat betul-betul nak memang nak yang bahagian fizik lah. Sebab macam fizik tu sebab fizik macam kan banyak macam ada kegunaan yang macam kehidupan harian. So Nat boleh macam relate sekali macam okay contoh macam pasal gelombang apa semua gitu macam Nat boleh cakap okay kan kalau kita tengok macam dekat air apa semua macam dekat laut ke apa ombak macam mana. So bila macam tu Nat rasa macam mungkin budak akan lagi suka lah. Mana macam kalau maths dah benda nombor je apa semua nak explain pun macam payah lah untuk budak nak faham pun. Kena betul-betul faham. Betul-betul faham apa semua. Bagi Nat kan macam kan fizik ada formula dia, math pun ada formula dia. Mana yang lagi senang nak faham formula? Macam kalau kita tak tengok pun tak apa, tapi kalau macam kita tengok kita boleh sekali faham terus. Tapi kalau kita tak tengok, kita kena tengok betul-betul, dah ingat dia kena buat praktis selalu baru kita boleh apply. Mana nak rasa macam tu? Nak rasa yang macam mudah lah, formula yang mudah adalah fizik lah. Sebab fizik ni dia macam okay tahu simbol apa semua macam boleh relate, macam tahu macam sama juga macam kalau macam konsep kan ada macam daya apa semua tu okay daya tu bertindak dengan mass dengan tu, jadi boleh macam dengan KJ dengan tu ada berkait dengan tu, jadi macam senang nak faham dan tengok formula pun dah tahu konsep macam tu. Kalau macam maths ni dia memang payah lah, dia macam bagi Nat dia susah sebab macam formula tu macam memang kena praktis. Nak tak nak kena praktis macam sebab maths ni Nat rasa cara untuk nak betul-betul score adalah praktis dia, buat banyak latihan apa semua sebab dia macam supaya kita familiar dengan formula tu apa semua. Setuju. Sebab macam math ni dia macam kita betul-betul kena faham dia punya formula kan. Kalau fizik ni kadang-kadang melihatkan daripada situasi dia pun kita boleh faham kan. Itu setuju. Okay, jadi kalau macam tu lah kan, semoga macam Nat boleh orang kata apa, boleh menjadi cikgu fizik yang baik in the future ataupun cikgu mat pun apa kurangnya boleh juga kan. Macam kelebihan dekat Nat sebab orang kata apa, kalau macam Nat cerita tadi juga kalau dah penuh untuk fizik mungkin Nat boleh sambung. Ada peluang untuk jadi cikgu mat kan. Jadi macam kita pun orang kata peluang nak jadi cikgu tu masih ada. Cumanya minat kita tu lah, cuma kena pupuk daripada sekarang orang kata kan. Semoga Nat berjaya menjadi cikgu mat dan fizik. Apa-apa keputusan Nat, insyaAllah semoga itu yang terbaik untuk Nat. Okay, jadi setakat itu saja sesi kaunseling kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi bercerita dan berkongsi segala cerita tadi tu lah. Semoga kita berjumpa lagi. Okay, terima kasih.